Pernah tak anda bayangkan, dalam satu bilik darjah yang sama, ada minda yang beroperasi macam enjin jet. Tapi, sistem sekolah kita, landasannya pula cuma cukup untuk kapal terbang kertas. Jadi, apa yang berlaku? Berlaku satu pertembungan yang hebat. Satu sistem yang direka untuk semua orang jadi sama, bertembung dengan hakikat yang otak kita ni sebenarnya pelbagai. Inilah yang kita akan rungkai hari ini. Okey, mari kita tengok kenyataan yang agak provokatif ni, sebab inilah sebenarnya nadi perbincangan kita. Perkataan malas tu, ia bukan sekadar satu perkataan biasa. Ia dah jadi macam satu diagnosis yang salah yang diberi oleh sebuah sistem yang tak faham. Dan diagnosis salah ni, percayalah, kesannya sangat-sangat mendalam. Dan dekat sinilah letaknya ironi paling besar. Otak yang sama, jenis neuro yang sama, boleh dirayakan sebagai seorang genius atau sebaliknya dikutuk sebagai satu kelemahan peribadi. Semuanya bergantung pada persekitaran. Kalau dekat Silicon Valley, ciri-ciri itu dipanggil kuasa luar biasa. Tapi di sekolah kita, ciri yang sama dilabel pemalas. Nampak tak bezanya? Dan jangan kita ingat ini isu terpencil ya. Sebenarnya, dalam mana-mana bilik darjah biasa, boleh jadi ada sampai 5 orang pelajar yang otaknya beroperasi pada frekuensi yang berbeza. Mereka bukan minoriti kecil yang kita boleh ketepikan. Mereka ada di mana-mana. Okey, sekarang jom kita masuk ke bahagian pertama kita. Kita akan siasat tempat kejadian jenayah ni, iaitu bilik darjah itu sendiri. Dan kita akan cuba faham kenapa ia mengecewakan begitu ramai pelajar kita. Kalau nak faham puncanya, kita kena undur ke belakang sikit. Tengok sejarah. Reka bentuk sekolah kita ni, ia diilhamkan dari zaman revolusi perindustrian. Matlamat asalnya bukan untuk melahirkan genius kreatif, tapi untuk menghasilkan pekerja kilang yang patuh dan seragam. Jadi sistem ni dari awal lagi tak dibina untuk meraihkan kepelbagaian. Nah, bagi seorang pelajar dengan ADHD, persekitaran macam ni ibarat kita letak enjin Ferrari dalam badan go-kart, lepas tu suruh dia berlumba. Enjin tu terlalu berkuasa, dibina untuk trek yang lain sama sekali. Jadi, bila mereka tak dapat beraksi dengan baik, ia bukan sebab mereka tak mampu, tapi sebab treknya yang salah. Manakala bagi pelajar autistik pula, bilik darjah yang sama boleh bertukar menjadi satu medan serangan deria. Bayangkan, cahaya lampu pendar fluoren yang berkelip, bunyi bising yang tak henti-henti, hiruk pikuk sosial, semua ni jadi halangan besar yang membuatkan proses belajar tu sendiri jadi sangat-sangat sukar. Petikan ni memang tepat sekali. Budaya peperiksaan kita yang seragam ni, ia macam kita suruh ikan panjat pokok. Lepas tu kita heran kenapa ikan tu gagal. Kan macam tak masuk akal? Kita hanya mengukur secebis kecil kecerdasan dan pada masa yang sama kita abaikan kekuatan-kekuatan lain yang jauh lebih hebat. Okey, kita dah tengok sistem. Sekarang, mari kita beralih sikit. Kita tengok dari sudut sains pula. Sains di sebalik otak-otak hebat ni supaya kita boleh faham perbezaan ni dari satu perspektif yang baru sepenuhnya. Inilah ancakan paradigma yang kita perlukan. Kita kena ubah cara kita pandang, berhenti melihat ciri-ciri ini sebagai kelemahan dan mula melihatnya sebagai dua sisi shilling yang sama. Di sebalik apa yang kita label sebagai mudah terganggu, sebenarnya ada kreativiti. Di sebalik obsesif, ada kebolehan untuk fokus yang mendalam. Jadi, poin utamanya di sini ialah ini bukanlah kecacatan yang perlu kita betulkan. Ia sebenarnya adalah konfigurasi saraf alternatif dan dalam konteks yang betul, ia boleh menjadi satu kelebihan yang sangat hebat. Ia adalah satu ciri, bukannya satu pepijat dalam sistem. Sekarang, apa akibat sebenar bila sesebuah sistem tu gagal untuk berubah? Jom kita tengok data. Sebab ini bukan lagi sekadar isu pendidikan, ini dah jadi isu ekonomi negara. 24%. Cuba kita hadam nombor ni sekejap. Ini adalah peratusan murid tahun 1 yang tak kuasai kemahiran 3M, membaca, menulis, mengira. Ini adalah satu isyarat keruntuhan asas dalam sistem kita. Satu krisis yang bermula seawal hari pertama mereka melangkah ke sekolah. Data ini pula mendedahkan satu jurang yang amat besar. Kita ada lebih 44,000 pelajar yang dikenal pasti dengan autism dan ADHD. Tapi yang berjaya masuk ke dalam program inklusif aliran perdana tak sampai 10%. Jadi, persoalannya, ke mana perginya baki 90% lagi? Kos ekonominya sangat besar. Secara tak sedar, kita sedang menyisihkan minda-minda yang negara kita perlukan untuk masa depan. Para inovator, usahawan, penyelesai masalah, kita seolah-olah sedang melatih mereka untuk gagal, bukannya untuk menyerlahkan potensi mereka. Jadi, apa jalan ke hadapan? Okey, berita baiknya ialah jalan penyelesaiannya sebenarnya jelas, praktikal dan boleh dicapai. Kita ada jalan keluarnya.
Okey, jom kita tengok rangka tindakan 4 langkah ni. Ia berpotensi mengubah sekolah kita daripada kilang yang hasilkan pelajar yang patuh kepada inkubator yang melahirkan individu yang cemerlang. Setiap langkah ni penting untuk membina satu ekosistem pendidikan yang betul-betul meraihkan setiap pelajar, tak kira macam mana pun cara otak mereka berfungsi. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir, satu cabaran. Tapi cabaran ni bukan untuk para pelajar, ia untuk sistem itu sendiri. Persoalan sebenar bukanlah sama ada mereka boleh sesuaikan diri dengan sistem kita. Persoalannya adalah adakah sistem kita cukup bijak untuk menyesuaikan diri dengan mereka? Masa untuk berubah adalah sekarang.